Bagaimana kedudukan jari jemari ketika dalam solat? Ketika takbiratul ihram, jangan tutup rapat, renggang sikit. Jangan renggang anyok itu jadi katok. Sikit saja. Allah, setinggi ujung ni, ujung jari, bawah ni pagar bahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibai. Atau kama qala. Nabi bila dia takbir, dia berdiri, dia angkat Allah, dia kata Allahu akbar, berbetulan dengan paras bahu. Faham lagi? Dah sunat renggang sikit. Jangan renggang banyak dan jangan kucuk gitu. Ketika rakaat hendaklah kita pegang jari dengan direnggangkan sedikit jari. Dan jari itu menghadap kiblat, bukan waktu kain tak kiblat itu. Maknanya gini. Tidaklah gini jari atau gini jari pegang itu. Straight lagu ni. Ketika sujud jari kita itu diletak di atas tempat sujud bertentangan dengan dada. Jangan atas gini, jangan bawah gini. Betul-betul dengan dada. Ini dada kita. Tak lagu tu. Renggang sekadar mana sekadar kita boleh letakkan dahi. Dan tangan kalau jadi imam sunat luah. Sekira-kira kalau anak kambing lalu lepas. Ikut Nabi. Tapi kalau sembahyang jemaah jangan buat anak kambing. Kita kena tutup. Nyanyi ke orang sebelah. Kita main jemaah buka gitu. Sunat. Orang lain tak boleh nak sujud. Soalan seterusnya.